Maksudnya you daripada sini 300 km 350. 350. Dari sini ya? Dari sini 350 pergi JB. Minyak lebih kurang RM30 saja. RM30. Oh. Satu kereta je. Okay, so sekarang kita dah sampai Kajang. Kita Pasal satu je saya beli tempat kan. yang kita dia ada bengkel. So dia dah pakai Voltec ni. Tak ada, belum lagi. Macam mana penggunaan Belum Voltec. cuba. Okay, jom. Kalau ada space satu boleh lah. Saya bagi kepada keluarga saya cuba. Sebab keluarga saya banyak kereta. Okeylah, saya bagi satu pengalaman masa raya kedua baru ni. 1 hari bulan tu saya turun ke JB. Dua baru Kita ni isi penuh tangki dia lebih kurang 80-90 lebih kurang macam tu lah. RM80 lebih kurang lah. Pukul 4 pagi saya tolak. 7.30 saya sampai JB. Dari sini JB lah. Dari sini JB. JB. Dari sini JB. Okey. Pukul 4 pagi lah. Saya sampai JB, saya tak masuk town JB. Saya pergi ke Lakin. Sebab town JB memang sesat lah. 350 lebih kilometer. Saya guna ni hanya katakan penuh tangki, dia setengah katakan 20 lah. Okey? Saya hanya guna RM30 saja. RM30 saja. RM30 saya pakai 350 km. Sampai long distance. Itu lepas pakai Voltec lah. Saya pakai dah ni. Itu saya kata dia jimat. Tapi kalau short distance, saya seperti saya pergi ambil cucu di sekolah ni, short distance memang susah. Dia memang tak fungsi sebab you jalan dia berhenti. Kadang-kadang ada pump, kadang-kadang traffic light, kan. Tapi long distance 100% okey. Saya dah cuba lah. 2 kali mula-mula saya pun pergi JB juga. Macam tu juga. Baru ni saya pergi lagi. Macam tu juga. RM30 je. Sebab apa, sampai sana, sampai Lakim, saya isi minyak balik RM30. Maksudnya you daripada sini 300 km 350. 350. Dari sini ya? Dari sini 350 pergi JB. Minyak lebih kurang RM30 saja. RM30. Oh, dia memang long distance. Saya top up balik 30 sebab saya nak tengok ini function tak function lah ni. Kalau daripada Saya sini dalam saya tak boleh bagi keluarga saya sebab saya 1 biji. Kalau 2 biji, saya boleh bagi tiap-tiap kereta cuba. Tu. yang dia pakai. Oh, you pakai adapter jugalah. Adapter, mesti pakai adapter lah. Okay, sebab saya ada kamera. Dia ada kamera, dashcam. So macam dari segi Ini pick up, kereta, you engine. tengok, pick up memang okey. Ini kereta sudah 23 tahun. Tahun berapa? 2002. 1008. 1.8. LT bukan 1.6. Itu saya cakap, you tanya saya itu hari, saya kata boleh pakai, memang fungsi lah dia punya ni.